Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Fatini dan saya Mirza. And this is the first episode for Talk from the Palace. Kenapa guys tak ikut? Kenapa guys tak ikut? And this is First episode of Talk from the Palace. So hari ni kita ada bersama Saya Takib Najmi dan saya penghuni Royal dah 3 tahun lah, masuk tahun ketiga kat Royal. Nama saya Muhammad Rais. Saya merupakan pelajar terakhir dan dah duduk di Royal ni selama almost 4 tahun. Almost 4 tahun. super senior. So kita nak cakap pasal apa ni Mila dengan guest kita ni? lah, saya ni kan kalau saya baru masuk UM ataupun mana-mana tempat baru lah, saya akan create satu benda lah, dia punya dark side. Cerita seram dekat satu tempat tu. Sejak masuk UM ni kan, ada apa-apa cerita seram ke nak cerita? Takkan tak ada. 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 Yang pertama ni, saya cerita berdasarkan dengan pengalaman orang, pengalaman sahabat saya lagi. Bila mana saya menjalani satu perkampungan dari istilah muda saya mahasiswa. Berkampung selama sebulan. So dalam sebulan tu ada seorang sahabat saya ni, dia demam selama seminggu. Kenapa selama seminggu? Kita tu macam apa yang lama sangat kan. Dia nak mengelak ke, dia cakap nak buat kerja ke. So bila kita kaji, kita tanya dia, sebenarnya ada sebab. Ada sebab. Biasanya kalau demam kan, kalau kita bawa ubi berapa ke, dalam 4 ke 5 hari macam tu. Tapi dalam dah seminggu. Dan demam dia panas yang tak turun. So bila tanya-tanya rupanya dia demam sebab nampak satu benda. Dia nampak penanggal. Penanggal. Di mana gigi dia? Saya tak pasti ada tingkat 6 ataupun tingkat 7, tapi dia bahagian blok A. Ceritanya adalah bila mana dia ni demam. So kawan tanya macam, kenapa demam kan? Kenapa tiba-tiba macam senangnya sakit kan? Jadi dia kata masa dia pergi balkoni, tadi nak hirup udara segar kan. Lepas dia berat kerja, tiba-tiba dia nampak macam ada kelibat. Dia betul penanggal kepala dan organ-organnya. So kalau kita mesti kawan dia macam, alah penanggal je tu ada apa kan. Tapi kalau orang yang tengok tu, dia merasai macam push, ini benda baru kan. Dia nampak, and then dia macam terkejut, and then dia boleh masuk ni. Itulah satu cerita. Itu permulaan tu. Aku ingat penanggal ni ada kat Sabah je. Tak. Tapi ada kat KL. Kalau Sabah kita pergi balan-balan kan. Betul. Kalau sini kita panggil penanggal. Kalau cerita saya Pak, kita tak lari pada pengacara mahasiswa tadi lah. Okay. Saya pun pengacara mahasiswa. Saya jadi 2 tahun lah pengacara mahasiswa. Betul. Kan? So ini kes ini pada tahun saya jadi PM tahun kedua. Okay. So untuk makluman korang semua, duduk Royal mesti tahu kan bilik gerakan kan. So kita orang akan berkampung di bilik gerakan. So bila start satu hari perkampungan tu adalah pada jam 7 pagi. So saya sebagai ketua pengacara mahasiswa ni kenalah datang awal, buka bigger semua. So cerita pasal bigger ni, dia punya structure dia, bila kita nak buka switch lampu dia, kita kena lalu beberapa bilik tau. So bila kita lalu beberapa bilik ni, bolehlah kita overthinking. Tapi tak kena kacau macam tu. Dia bila saya dah buka lampu semua, saya dah duduk bilik, saya scrollkan laptop semua. Kita orang first kan, mesti dah tak ada orang apa semua. Dan kalau ada orang masuk pun, mesti kita akan tahu sebab pintu bigger tu bila kita buka akan bunyi. Tapi bila saya dah buka laptop apa semua, saya terdengar satu group lah yang gelap. Maksudnya dia orang dah ada kat dalam. Semua dia orang ada kat dalam. Padahal sleeper kat luar tak ada. Saya buka sendiri. Masa awal pagi. Awal pagi. Pukul berapa ni? Sekitar 6.50. Dengar gelap macam saya macam terkilan lah. Tapi macam macam saya tak ada nak layan kan. Sebab kita ada banyak benda ni nak fikir kan. So itulah cerita. Saya pun buat dia bilik. Dan alhamdulillah selepas tu tak ada. Sebab semenjak daripada situ dia dah tak datang awal lah. Kenapa
Jangan bocor rahsia. Tak kena rasa macam masa tu macam it's all just in your head je sebenarnya. Bukannya betul. It's all in my head pun sebab kadang kita betul dengar. Faham tak? Kan? But then itulah Wallahualam. Pengetahuan viewers dan awak semua, bigger tu adalah planningnya adalah satu mini training. Ya, infrastruktur dia macam menjurus kepada nampak tak macam counter. Itu sebenarnya nak jadikan klinik, tapi tak jadi. Dia pernah beroperasi, maybe ada sebab mistik ke apa ke. Cerita kedua ni berlaku dekat area dekat sekeliling kita. Takut tak? Kita ni berada berdekatan dengan Dewan Gemilang Kolej Kedamaian ke-12. Dengan cerita, bila dekat dalam Dewan, bila something kita guna mic ke apa, daripada luar kita boleh dengar tau orang bercakap ke apa ke. Dengan cerita kawan saya ni lalu dalam pukul 3 ke 4 pagi dia check Dewan. Dia tu masa tu dia adalah JTK. Bila dia lalu, dia dengar bunyi ada orang test mic. Mereka fasiliti dekat kolej ni dulu lah, dia tak kunci. Sebab pelajar akan still guna esok, lusa dan seterusnya. So dia masuk. Kan bila kita masuk Dewan, kita tak buka pula lampu tau. So kita masuk, dia terus sampai sebab pula lampu di belakang, bahagian belakang Dewan. So dia bergerak daripada pintu utama sampai ke belakang, kita buka switch. Tak apa, alhamdulillah tak apa. Tapi bila dia berada dekat tangga dekat area pentas, dia dapat dengar ada orang tengah test mic. Macam test. Tapi untuk mengetahui awak semua, mic tu memang ada di pentas. Tak bergerak kat situ. Tak ada. Tapi bunyinya ada. Sebab dia berdiri dekat tepi mic. Dia macam test satu tak ada. Tapi dia dengar bunyi. Dengar bunyi orang menyanyi sikit. Jadi bukan takut. Macam bila daripada pentas tu kita boleh tengok ruang PA system siapa yang ada. Tadi nampak daripada pentas juga dia nampak ada sosok tubuh di PA system. Sedang menari kan? Ya. Dia dah sampai nak dekat PA system tu, tak ada. Tapi kat pentas ada, nampak kelibat. Muka tak nampak lah, cuma ada orang kata macam bayang-bayang hitam yang macam bergerak tu ini. Okay, mana cerita lagi ke? Kita naik ke blok pula. Pengalaman saya juga ke blok A arah 7. Wing mana? Tak tahu lah. Sebab saya good looking sangat. Itu selama. Saya student kan, studi UM pula. Mestilah akan lepak sampai 2-3 pagi kan. So bila dah balik tu around pukul 3 atau 4 juga. Saya pun tandas pagi tu semua. Setahu saya memang tandas kosong lah. Stall yang bukan saya masuk tu semua terbuka semua. Biasa dah buka bilik air, saya mandi macam biasa. Tiba saya dengan bilik air sebelah terbuka. Secara logiknya, kita bisa akan dengar orang tampakan kita. Tapi saya tak dengar langsung. Pintu tak tutup. Biasanya kalau kita mesti tutup pintu dulu kan? Jadi dia tak tutup pintu apa lagi, tapak kaki tak dengar. Buka air laju kat tu. Tapi macam biasa, kita tak boleh layan benda ni. Itu macam biasa. Saya pun keluar lah 1000 vokal ni. Vokal awi lah. Dia cuba menakutkan balik benda tu. Psikologi lah. Psikologi. Aras 7 tu memang Keras. hotspot lah. Oh my god. Kalau kat blok papan ada 5. Biasa orang kata macam ada-ada lah. Cerita yang ketiga ni adalah cerita yang berlaku di UM. Saya ramai tak tahu lagi apa yang seram di UM ni. Antara satu destinasi yang seram adalah kita boleh kata di Tadika Universiti Malaya. Tadika Universiti Malaya ni adalah di belakang Fakulti Pendidikan. Namanya adalah dia tempat yang sama tapi pergi dua kali. Untuk kali pertama tu saya saja yang macam kawan kata, oh nak tengok apa, dia kita discover UM, kita pergi tempat yang seram-seram. Paranormal lah. Paranormal lah, betul. Dia pergi bertiga naik kereta Asia aku tak salah. Lalu jalan tu dia melongak ke atas lah. Dia macam pusing macam tu bukit lah. So bila sampai tu sebelum sampai ke Tadika tu akan satu gate. Gate tu orang kata kalau awak pergi nanti gate tu dah macam terbakaran, dia macam dah terkopak. So ada jalan untuk pergi Tadika tu, pergi dan masuk adalah laluan yang sama. Pergi dan
pergi Kat gate yang sama pergi lah. dan Pergi dan keluar. adalah laluan yang sama. Maksudnya di tengah-tengah tu akan ada roundabout. Dia akan pusing balik. So contohnya bila kita daripada bawah ke atas, so lampu kereta tu akan menunduk daripada bawah ke atas rumah tu. Sebab dia macam bentuk dia bertingkat tau. So bila contohnya laluan lampu tu dia sulur daripada bawah ke atas, dia sulur the whole rumah. Oh, so nampak lah awal tu. Ya. Oh my God. So kalau kita nak kata macam, oh nampak lah. So teka apa yang saya nampak? Kau tu dah ditinggalkan lama. Kenapa ditinggalkan lama? Sebab ada kat dinding tu macam ada tulisan. Cahaya tu daripada bawah naik ke atas, kita nampak ada macam bayang yang tidak bergerak. Dan macam bayang tu macam bukan orang kata petikan dinding tau. Dia macam bayang yang sepatutnya tak ada bukan situ. Bentuk dia macam like perempuan. Oh my God. Bila lalu dia macam satu ada balkoni dan ada ruang jalan di bawah. So kawan saya ni, dia bijak dan pandai, dia stop. Dia tak stopnya tu dia matikan enjin. Astagfirullah. Dalam keadaan tingkap masih terbuka. Ya Allah. Macam kita kata, kita kenal ni nak filem-filem Discovery kan. So dia akan membuat tingkap, tutup enjin. Tak apa, dalam 15 minit kan, tengok macam tak apa kan. Alhamdulillah tak ada apa yang berlaku. So saya kata macam saya sedar hati lah. Macam tangan ni dah mula sejuk. Jom lah. Cakap kawan, jom balik. Dia kata okey lah jom. Start enjin tak boleh hidup. Alhamdulillah start enjin tak boleh hidup. Saya cakap nak bermalam kat sini ke? Saya nampak benda tu. And then kawan ni dia boleh tutup enjin. Dia boleh tutup enjin and then tak boleh start pula masa tu. Maksudnya kawan tak nampak apa yang tu? Dia tak nampak. Saya Saya nampak. Sebab kita macam perhatian. Sebab kita tak pernah mengalami benda tu. So kita macam perhati di mana susu yang rasa macam ada minyak. Meminta. Meminta. Dia ustaz tak boleh. Dia macam bersangkut. So saya baca hati macam baca ayat kursi. And then pegang steering tu baca bismillah. And on baru boleh. Macam saya kat tadi, dekat atas tu dia ada satu roundabout kecil je. Tapi roundabout ni dikelilingi oleh batu-batu. Dia macam disusun macam ni. Ini adalah serang kepada orang kereta. Sebab bila dia pusing, bampu bawah tu sangkut. Masalahnya adalah kereta tu bukan kereta kami. Dia seram je. Selama hampir setahun kami diamkan benda tu. Itu kali pertama. Kali kedua ni adalah saya pergi dengan orang yang sama juga. Tadi kan bertiga kan, ini kita berenam dalam satu kereta. Dah sampai dekat simpang yang nak masuk ke tadi kayu MRT, kita boleh stop. Kita diam. Tu kami macam excited kan. Kami 6 orang kot nak pergi ke tadika tu. Jadi kami macam excited. Cakap saya stop ni. Lepas tu macam dia masuk simpang nak pergi fakulti irrigation. Lepas tu dia patah balik. Lepas tu kami balik. So balik, kami tanya kenapa ni kan. Dia kata nanti kat Royal nanti aku beritahu. Kita sampai kat Royal kan, dia dah change, dia dah tutup enjin. Dia cakap nak tahu ke apa yang aku nampak. Dia dah start kan, kali bukan tak nak beritahu. Tapi bila dah lama tu, dia cakap sebenarnya apa yang dia nampak adalah dia nampak seorang budak. Budak kecil je, dia main bola. Saya rasa bola teranya kot, dia macam bola yang boleh melantun. So bila dia macam senyap, kan jalan besar, ada jalan yang ke sana dan juga ke sini. So ada bahu jalan kan. So dia, budak ni main bola, dia lantunkan. So bola bergerak ke tengah kan. So budak tu berlari nak ambil bola. Dalam masa dia berlari tu, budak tu hilang. Dia kata masa dia tengah berhenti tu dia nampak. So saya macam, kita tak nampak. Kalau ikut kan saya pati macam tak ada apa kan. So bila dia cakap tu kita macam, ush, bahaya ni. Dia nampak seorang, sebab tu dah dia diam. Itulah pengalaman ni Tadika Universiti Malaya. Tapi alhamdulillah driver tu tak ada rumah. Kau dah tak pergi dah kan? Ada. Jangan kata-kata lah. Jangan meminta. Jangan meminta. Kalau saya nak compare dengan Rai sebenarnya tak seseram lah. Dia dekat Bukit Cinta. Time tu pukul 1 pagi lah. Saya buat sapu time tu. Time tu saya dah ambil balik. Saya drop off passenger ke KP10. Saya balik ke KP10. So for sure saya akan lalu Bukit Cinta betul? So bila saya bukit yang agak cerun, kereta tu agak lagi berat daripada yang sepatutnya. Saya tahu seorang. Saya seorang. Bridge Aziam dia naik dia 60 ke 80. Tapi on that night, particular night, saya dapat 20 40. Minyak 4 bar. Minyak ada lagi. Saya pun kan.
radio daripada volume 10 ke 20. Kalau lagu saya tekan lagi tak gerak-gerak sampailah dia satu. Berkaitan dengan ni Markas Palotes. Jadi kalau saya bawa kereta malam-malam, saya tak pandang belakang kan? Jaga! Korang ada ke apa macam amalan yang macam untuk menjauhi daripada kereta? Oh, kalau Ais tak pernah kena kan? Mungkin dia ada amalan-amalan yang dia buat. Kalau tanya amalan lah, saya kena jaga solat dia. Sebab kalau ikutkan bukan nak kata kita tak bos atau tak dapat jumpa relation tu ataupun untuk mana ganggu. Cumanya kita minta setiap perkara yang kita buat tu dengan perlindungan Allah juga. So benda tu memang ada, tapi jangan orang kata belagak lah macam tu. Aku tak pernah ada, tak pernah nampak pun. So yang penting yang biasanya ayat kursi lah, kena saya amalkan. Itu pun kena dengan kata makin yang ayat tu function lah untuk hal organisasi. Saya kalau bukan dari segi agama, saya cakap is jangan layan lah. Dia bila kita layan dia lagi suka. Bukan saya nak samakan macam manusia lah, tapi kalau kita tengok macam dari segi seorang pengundi, dia lebih suka bila kita, kalau let's say awak adalah seorang pengundi kan, bila kita bully orang tu mesti kita nak attention dia, betul? So sama juga so bila dia kacau-kacau semua kita kalau ni. Kalau korang ada cerita juga, cuba korang share kat comment section, kita nak baca. Thank you kepada tamu kita yang sudi berkongsi cerita lah pada hari ini. Seram. Menyusahkan kalbu. Setuju. Ni baru cerita lelaki, belum cerita develop perempuan lagi. Okay, besok akan datang. Bye.